Termenang, Jack. Termenang. Tak, perasan tak? Ini adalah kemenangan away yang pertama Ya, di betul. tempat sendiri. Di tempat sendiri. Dan Negeri Sembilan masih mengekang rekod tanpa kalah di Paroi. Betul. Still our fortress lah. Okay, apa yang berlaku game hari ni? Menang. Nak main? Macam sikit lah. Nah. Kita bersawah. Kita cerita bersawah. Okay. Bersah. Disebabkan kita masuk pun dah 20 minit je, tak silap. Betul. Dah 20 minit. Saya pun lambat sikit di kekangan duniawi. Ya, tapi pesaf tu kita ada dapat satu gol kan? Kita dapat satu gol. Sempat sekejap tengok melalui aplikasi penstreaman. Ya. Negeri Suka Sembilan ke bukan? Jangan mention. Oh. Kalau nak mention bayar. Suka tolong tajuk kita orang. Nampak macam agak teratur. Aku tak setuju. Boleh lah, at least. Mungkin kau tengok tim lain lawan kot. Okay. Pada aku beberapa silly mistake yang datang daripada pertahanan kita sendiri. Ensue nama dia? Ensue. So aku rasa dah beberapa game dan dia masih lagi banyak sangat buat silly mistake. Dan hantaran ke depan tu yang aku nampak macam kurang memuaskan. Dia cuba untuk bermain passing, tapi yang orang yang mendapat bola tu Dia macam susah. je. Kalau kau tengok gameplay Kelantan main sangat simple, sangat senang. Short pass, one tap, serang dan bola move forward. Tapi Negeri Sembilan masih mengekalkan untuk bermain ke belakang. Sampai basically sistem pertahanan kita masih lagi dalam longgar. Masih sama lah. Tapi bercakap kepada bahagian tengah, nampaknya agak adalah sikit a bit improvement, mungkin tak berbanding lawan KL hari tu. So ada nampak macam adalah sedikit perubahan yang walaupun tak besar. Dan suka aku cakap bahawa Lokman sangat-sangat suka untuk menjaringkan gol lawan kelab Pantai Timur. Ya, betul. Dan hari ni Lokman skor 2 biji first half dengan second half 1-1. Kita orang mengharapkan dia sebenarnya hat-trick. Betul. Tapi sayangnya injured dah hujung-hujung tu. Pacit kot, penat kot sebab high intense juga sebenarnya game second ni. half macam mana? Okay, second half sebenarnya aku lagi suka lah berbanding dengan first half. Sebab first half pada aku tempo sangat slow. Tapi second half dia lebih laju tapi sebenarnya, sedikit lah. Second half tu nampak macam seperti biasa tim lawan yang nampak lagi meriah. Betul. Tak, macam aku cakap tadi, Kelantan main simple, kita nak main susah. Dengan benda tak patut dribble, lepas tu hilang bola. Benda sepatutnya saya rasa macam ni lah bang. Saya rasa macam on the technical individual nampak macam masing-masing ada kemajuan, ada benda nak buat, tapi decision wise selepas itu hancur. Tapi Jack, kau kena faham Jack, sekarang ni dah habis besar. Betul. Dan takkan sekadar ada improvement sikit. Takkan kau nak tunggu last game nanti baru kau nak. Kita punya benchmark kan adalah game-game sebelum, bukannya overall. Tak adalah. Sebab aku punya benchmark adalah game lawan JDT. Kau perform gila babi, lepas tu bila game-game lain ni kau macam sambil lewa. Lepas tu mungkin kau overconfident dengan tim-tim macam ini. Sebenarnya benda-benda macam ni lah, sebab kita dah terlepas banyak game dengan Melaka, Penang, Independent sebelum ni kan. So benda-benda macam ni lah. Wise decision making tu yang rasa macam sepatutnya boleh shoot, boleh pass, create the game. Tapi benda-benda macam tu lah yang kita pertikaikan. Kita tak pertikaikan soal sistem ataupun technical, tapi decision making on the certain players. Okay. Tapi aku suka taktikal sekarang. Nampak okey lah. Nampak okey. Baik. Nampak macam kali ni Nizam NJ dah betul-betul brutal untuk ni. Ni, cerita pasal kenapa tiba-tiba last minute tukar line up. Cerita kan? Kenapa ESO dikeluarkan? Ya. Pada 15 minit sebelum program. Ya. Waktu awal line up keluar, ESO sebenarnya ada dalam first 11 kita. Tapi 15 minit sebelum whistle start, Negeri Sembilan buat pertukaran dengan mengeluarkan ESO dan memasukkan Mio. Kelibat dia dekat bench pun dia tak ada. nam. Dia ada dekat bench tapi tak masuk. Tapi tak masuk dan juga tak warm up. So adakah dia injured? Satu persoalan, ataupun dia bakal dikeluarkan, ada pun jendela kedua, ataupun mungkin last stand dia waktu lawan KL itu. Dan lepas tu kita cerita sebelum game lagi ada story daripada Motika. Banyak misteri question sekarang ni. Kalau korang
Oh, tapi video ni mesti lambat dikeluarkan Tak, ini keluar pagi. So ada lagi story. Korang pergi tengok story Motika. Tak tahulah kalau dia sempat pada pengetaan. Tak tahulah sama ada last untuk tahun ni ke, last sempena malam ni nak Christmas ke. Ataupun last terus bermain untuk Negeri Sembilan. Okey, bercakap pasal player sekarang ni, saya dah cakap banyak kali, Lokman bukanlah seorang player yang berlari dengan bola. Okey, dia sebenarnya dia adalah seorang striker. Dia adalah pemain yang terima bola. So apabila pertukaran, stres lah aku tengok. Ayah macam musik. So apabila ada pertukaran, Eso keluar dan Lokman ditarik ke untuk serangan, nampak kat situ lagi more functional lah. More clinical. Yes. Sebab dia bukanlah pemain yang berlari dengan bola. Mungkin ini adalah setup yang terbaru. Kita tak tahu. Dan still lagi saya tak faham kenapa AJ masih meletakkan Seven di bawah. Tapi malam ni dia menjadi pula. Saya pun tak tahu. Tak, macam aku cakap lah, tactical play lah mungkin. Kita sebagai peminat Negeri Sembilan, kita nampak benda tu something yang baru. Dan kalau something yang baru tu memberikan impak yang bagus kepada tim, Why not? Yes. Kalau memberi impak yang teruk kepada tim, kita orang akan bagi. Rasanya betul lah apa yang orang cakap, Mio ni dia tak boleh nak main full. Sebab agak long line lah bila hujung-hujung tu. Ada ura-ura sebenarnya dalam kontrak dia. Main 75 minit. 60 je sebenarnya. Okey. Tapi hari ni dia diarahkan untuk bermain 90 minit. Penyai lah member. Ada lagi player-player kita nak sentuh? Ada. Azrigan. Ya, Azrigan. Okay. Daripada awal aku tengok game, aku bukanlah nak cakap dia banyak buat mistake. Just hari ni aku tengok dia punya bola banyak lari. Bila daripada goalkeeper tu dia shoot, mesti bola tu keluar. Tak, kita kena faham. Sekarang ni pun player dah hujung. Orang nak dia. Tak, memang kita kena faham. Player masih di dalam padang dan Mio berada di atas line. Tapi bola tu dekat atas lagi dah keluar. Kalau bola tu masih di dalam line, kita faham. Dan cakap pasal tu, adalah beberapa player yang masih lagi first touch, masih di bawah par. Masih di bawah par. Yalah, first touch, cara-cara benda-benda macam ni lah, benda-benda basic lah, basic football lah. Basic football lah, basically kan. So benda-benda macam tu lah kita harap untuk ni step up lagi. Kau dah tak banyak masa lagi, kau ada lagi 12 game, 13 game. So sekarang tak termasuk Piala Malaysia lah. Okey, dah 7 minit. Okey. Terima kasih kepada Negeri Sembilan sebab menghadiahkan kemenangan sempena menutup tirai tahun 2025. Ini adalah game terakhir 2025. So selepas ini menuju ke Januari, kita akan menghadapi satu jendela perpindahan kedua Liga Malaysia. So korang nak siapa? Sebab aku dengarnya ada player Kelantan ni yang takkan balik Kelantan lagi. Aku tak tahulah. Aku dengarnya player Kelantan tak nak balik Kelantan. Takkan balik Kelantan dah. So dia akan stay di sini. Dia akan stay di sini. Aku tak tahulah. Rumours lah. Itu rumours lah. Korang nak siapa? Cuba bagilah tahu. Bagilah tahu korang nak siapa. Kau nak local siapa, kau nak import siapa. Tapi soalan sekarang kan, siapa yang bawa masuk tu, itu misteri. Tapi sekarang ni korang nak bawa siapa? Dia sebenarnya nak buang siapa ni. Sebenarnya aku rasa orang akan lagi ramai komen daripada kau nak ambil siapa. Betul. Tapi aku rasa dalam kepala aku ada beberapa nama lah. Okay. So sekarang ni rasanya kita dah naik ke tangga kelima, kalau saya tak salah. Tak, stay tangga 6. Stay tangga 6. Bawah 1 point daripada tangga 6. Okay, baik. So kita still lagi in a good lah, 6 terbaik, boleh lah. Tapi target 5 tu silap. Target 5, betul. So moving forward, kita menuju pemindahan kedua. Mungkin tim yang set up yang baru lagi. So apa pun tahun depan lah. Tak ada apa-apa lagi lah. First game next akan lawan JDT di Paroi. Di Paroi. Dan aku minta satu je lah, kalau kau boleh repeat balik macam mana kau main waktu dekat SSI, ataupun lebih baik kalau kau boleh ikat diorang kat sini pun aku lebih daripada bersyukur lah. Menang sebenarnya adalah perkara yang mustahil. Ya, betul. Tapi seri tu, seri dan bermain dengan cantik itu adalah benda yang orang nak tengok. Okay. Dan akhir bulan 1 tu aku nak ajak ramai-ramai pergi Sarawak, kita away day. Wah, ini ramai datang. Kepada 3,205 orang fans yang datang, penyokong Hui semua tu. semua penyokong Hui. Ajak buat dia. Yang penyokong home-nya boleh dibilang pakai jari. So kudos kepada semua penyokong dan teruskan menyokong Negeri Sembilan. Tak kisahlah tim tu tengah sedap ataupun tak, tanpa korang aku rasa tim mungkin akan jadi long line lagi lah. Aku rasa sampai situ lah kot. Dah habis Negeri Sembilan ni, cerita Malaysia FIFA pun tak tahu apa-apa pun. Bye bye. Akhir kalam, Assalamualaikum. Jumpa tahun depan.